Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Bersama dengan saya Amrul Karim di Irama Studio. Hari ini kita bersama sekali lagi dalam menyampaikan apa saja cerita berkenaan dengan warga Sandakan dan mungkin secara keseluruhannya untuk negeri Sabah. Dan hari ini di Irama Studio kita ada seorang lagi tetamu yang akan kita bawakan perkongsian bersama dengan beliau. Tapi sebelum itu saya ingin berkongsi dahulu tentang Irama Studio. Ini merupakan sebuah platform digital yang diilhamkan sendiri oleh Yang Berbahagia Datuk Mat Effendi Hamadan sebagai pengerusi eksekutif di Elopura Hotel. Jarang sekali bila kita melihat seorang usahawan yang berkembang hebat di Sandakan ni mengilhamkan sebuah ruang digital ini untuk warga Sandakan. Tetapi inilah realitinya. So bila orang melihat kepada irama mungkin ramai yang berkata, adakah irama ini merujuk kepada melodi semata ataupun dia berkaitan dengan muzik, tetapi tidak. Bagi kami di Irama Studio ini adalah rentak kehidupan yang akan kami kongsikan menyeluruh tentang khusus bagi warga Sandakan. Jadi di Irama Studio pagi ini kami bersama dengan seorang tokoh ilmuwan negeri Sabah khususnya. Saya perkenalkan terus Yang Berbahagia Datuk Haji Sapawi bin Haji Ahmad. Beliau merupakan yang dipertua uh, Pertubuhan Islam seluruh Sabah ataupun Usia. Jadi rasanya tidak terlambat untuk kami mengucapkan terlebih dahulu tahniah kami di Irama Studio di atas pelantikan pemilihan sekali lagi mandat diberikan kepada Yang Berbahagia Datuk menerajui Usia Sabah untuk penggal seterusnya 2025 hingga 2027. Okay, selamat datang kami ucapkan kepada Datuk. Alhamdulillah. Okay, Datuk sihat Datuk. Alhamdulillah. So kami ambil ruang Datuk hari ini untuk kita berkongsi berkenaan dengan mungkin perjalanan Datuk sendiri, karier Datuk dan juga lebih kepada menyentuh tentang perjalanan usia di negeri Sabah ini. Boleh Datuk ya? Okey, tapi InsyaAllah. sebelum itu kami ingin bersama-sama dengan yang lain untuk mungkin mewar-warkan, menghebah-hebahkan tentang platform yang kami sediakan ini dan kami akan bawakan lebih ramai pemimpin ataupun tokoh, mungkin ahli usahawan ataupun seorang ahli perniagaan dan mungkin juga individu yang memimpin pentadbiran ataupun fakta berkenaan dengan isu sosial dan sebagainya bagi khusus bagi kawasan Sandakan. Jadi kita balik kepada yang dipertua usia Sabah. Datuk, sebelum kita pergi lebih jauh, mungkin ramai yang ingin mengenali kepribadian Datuk sendiri. Kita mau tahu, latar Datuk ini sebenarnya daripada seorang pendidik. Datuk pernah menjadi seorang guru. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit perjalanan hidup sebagai seorang pendidik. Silakan, Datuk. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pengacara kita pagi ini. Kalau melihat sejarah, tidaklah besar sangat. Bermula daripada sekolah rendah di Mesapul, Sepitang, tempat yang strategik persepadanan Sarawak, Brunei, Kalimantan. Dan sekolah rendah di Sepitang, tetapi sekolah menengah di Negeri Selangor. Pada tahun 67 sehingga tahun 72. Pada masa itu belum ada Yayasan Sabah. Kerana Yayasan Sabah pun diisytiharkan sebagai satu program untuk membangunkan agenda pendidikan di Mesapul juga. Di mana pada tahun 1966 sekitar itu oleh tokoh besar kita Allahyarham Tun Mustafa. Ini mungkin orang tidak membaca dan tidak melihat galeri dia, memang tidak tahu. Dan pada masa itu kita naik kapal laut. Dan pada tahun 68, tahun 67 kapal laut, tahun 68 kita balik. Yayasan Sabah baru dikira dinobatkan dalam enactment penubuhan Yayasan Sabah di Dewan Undangan Negeri dan tertubuhnya Yayasan Sabah dan bermula penghantaran pelajar ke Semenanjung. Artinya pendidikan ini bergerak daripada
agenda Yayasan Sabah. Di mana Hmm. Yayasan Sabah ditubuhkan untuk membangunkan jenjang pendidikan tanpa membina agama dan kaum. Daripada situ kita tukar daripada kapal laut naik kapal terbang. Supaya Yayasan Sabah naik kapal terbang. Dan pada tahun 1972 kita habis Tingkatan 5. Saya tidak menyambung tapi saya masuk maktab perguruan. Di sanalah bermulanya agenda saya sebagai guru. Di mana tahun 73, 74 Maktab Perguruan Gaya Kota Kinabalu. Dan saya mengajar lebih kurang 3 tahun setengah. Saya mengambil persendirian masuk universiti. Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang sains sosial. Dan mula bertugas sepenuhnya pada tahun 78 masuk universiti, 81 kita tamat ijazah sarjana dan kita mula mengajar di Sekolah Agama Limawan. Ketika maktab perguruan itu saya mengajar di St. Patrick, Membakut. Membakut dekat Beaufort. Dan lepas di Limawan saya mengajar lebih kurang 3 tahun. Saya bertukar sekolah menengah sains Kota Kinabalu. Lebih kurang 3 tahun, 3 tahun setengah. Kemudian saya diangkat menjadi penolong pengarah pendidikan di Jabatan Pendidikan pun 3 tahun juga. Dalam bidang latihan dan kurikulum. Maknanya pengalaman saya dalam bidang perguruan ini sejak tahun 75, kemudian masuk universiti 4 tahun, kemudian sambung seterusnya itu dalam sekitar 12-13 tahun. Dan selepas itu saya menyambung khidmat dipinjamkan ke Jabatan Perdana Menteri sebagai pengarah Biro Tata Negara BTN. Hari ini Biro Tata Negara telah ditukar sebagai Akademi Kenegaraan untuk menggerakkan minda masyarakat ni kepada visi dan misi kerajaan yang ada hari inilah di bawah Kerajaan Madani. Selepas saya menjadi pengarah pendidikan, di sanalah saya bermula secara tidak langsunglah dipilih menjadi calon. Barulah saya terlibat dalam politik. Tahun 1994. Pada masa itu saya dipinjamkan daripada pendidikan ke pengarah BTN. Saya resign, artinya dua-dua jabatan. Tahun 94 saya bermula daripada ADUN sehinggalah 3 penggal ahli Dewan Undangan Negeri pada masa itu Sindumin. Penama Sipitang. Lepas itu penama penukaran kawasan Parlimen sekarang menjadi Parlimen Sepitang. Dan kebetulan saya merasai dua-dua ini. Adun Sepitang, sekarang ni Adun Sindumin dan juga ahli Parlimen Sepitang. 3 penggal Adun, 2 penggal ahli Parlimen. Dalam masa peringkat ini saya dilantik menjadi pengerusi SLDB Sabah Land Development Board 5 tahun. Lepas itu menjadi pengarah Yayasan Sabah di sekitar 5 tahun juga, 4 tahun, 5 tahun lah. Yang kebetulan Yayasan Sabah ditubuhkan pengisytiharannya oleh Tun Mustafa di Mesapol, tempat kelahiran saya. Dan saya mendapat berkah daripada perjuangan Tun itu menjadi pengarah tahun 2013 hingga tahun 2017. Sampai hari ini kita tidaklah menjadi ahli politik lagi. Tapi kerjaya saya berkembang menjadi NGO, yang mana NGO yang kita pegang hari ini disebut sebagai United Sabah Islamic Association. Berasaskan pengalaman saya sebelum ini, saya juga aktivis NGO yang di-Ketua ABIM 8 tahun, tahun 82, tahun 90. Kemudian dalam masa kerjaya saya menjadi ahli Dewan Negeri sebagai pembantu menteri pada Ketua Menteri, 1 penggal, pembantu menteri kepada Belia dan Sukan, 1 penggal,
kebetulan Sukma Sabah tahun 2003, Tuan rumah, baik. membantu menteri pada Kementerian Kewangan. Lepas itu saya jadi ahli parlimen, barulah saya dilantik sebagai pengurusi SLB dan Yayasan Sabah. Baik, Datuk. Dan dalam masa sama juga saya menjadi pengerusi Majlis Agama Islam. Yes. Berdasarkan itulah bila saya tidak lagi gerak sebagai aktivis politik yang efektif, Alright. yang aktif, saya berusaha untuk Di dalam. menggerakkan usia ini lebih advance sehingga hari ini. Baik, Datuk. Kita mau pergi ke dalam berkenaan dengan perjalanan di pengurusan NGO usia ini. Tapi saya sedikit sentuh tadi, Datuk. Perjalanan sebagai pendidik kepada pentadbir, pernah menjadi aktivis, dan itu satu perjalanan yang cukup panjang. Dan saya perasan di situ setiap kali Datuk memimpin pentadbiran tersebut ataupun ruang kepimpinan tersebut, ada impak yang besar berlaku di negeri Sabah. Jadi saya rasa memang wajar dan sesuai lah Datuk sekarang ini menjadi yang dipertua usia Sabah. Saya pergi kepada soalan yang berikutnya, Datuk. Mungkin sebelum Datuk pergi ke dalam berkenaan dengan usia, mungkin masih ramai lagi yang ingin tahu sebenarnya usia pertubuhan Islam seluruh Sabah ni sebenarnya apa ni, Datuk? Usia ni apa sebenarnya? Usia ini ialah sebuah pertubuhan NGO. Baik. Yang mana penubuhannya berteraskan daripada usaha yang kita kasihlah Allah rahmat Tun Mustafa. Semoga beliau mendapat cucuran rahmat. Amin. Dengan usaha-usaha keagamannya ke jannah. Amin, insyaAllah. Di mana Tun Mustafa mengilhamkan bagaimana menyatukan kepimpinan persatuan-persatuan Islam. Pada masa itu kita baru merdeka tahun MA 63 lah orang cerita Masa kan. itu, right. Tapi usia ditubuhkan tahun 69, maknanya dalam masa 6 tahun. Pada masa itu kepimpinan dalam politik pun masih baru di Sabah ini. Dan apabila beliau menggerakkan supaya pertubuhan persatuan-persatuan Islam yang berkembang daripada seluruh Sabah ini, pada masa itu asasnya ialah menentang kolonial. Tetapi mereka terus berkembang dan menyatukan Persatuan Islam Tawau, Kota Kinabalu, Putatan yang sangat aktif. Dan berbincang, dan akhirnya beliau merumuskan supaya dibincang secara mendalam dan tertubuhlah satu cadangan untuk menubuhkan Tun Mustafa United Sabah Islamic Association. Nama dia orang putih. Betul. United Sabah Islamic Association. Tapi gelarannya tu muda, usia. Jadi artinya mungkin dia melihat secara menyeluruh. Dan akhirnya 3 persatuan ini bergabung dan telah diisytiharkan dalam satu mesyuarat agungnya lah. Penubuhan itu di Dewan Masyarakat Kota Kinabalu tahun 69. Maknanya penubuhan usia itu tahun 69, daripada masa itulah mula bergerak. Usia ini sebagai satu pertubuhan NGO dan akhirnya ditubuhkan sebuah sekretariat di bangunan usia sembulan itu hari ini. Di awal tahun 70-an dan di situlah operasi gerakan usia ini secara menyeluruh. Dan pada masa itu usialah salah satu tempat kebergantungan pengurusan umat Islam, bahagian umat Islam. Baik. Sama ada pengurusan masjid, nikah kahwin apa semualah. Sebelum wujudnya jabatan. Sebuah agensi jabatan. Baik. Dan dalam masa perkembangan usia ni lebih mantap dan kukuh, usia telah membawa satu cadangan menubuhkan sebuah majlis pentadbiran agama di Dewan Undangan Negeri. Dan akhirnya tertubuhlah Majlis Ugama Islam Sabah. Itu artinya Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS itu adalah tertubuhnya hasil daripada
cadangan Usia. penubuhan oleh usia. Baik. Sebab itu kita hari ini pun saya sebagai pemimpin usia, kita memang bekerjasama terus Dengan agensi. secara kolaborasi dengan MUIS, JAHIS, agensi agama bahwa untuk memantapkan gerakan itu setelah usia memantapkan pembangunan Islam di Sabah secara menyeluruh. Pada masa itu Islam di Sabah ini sekitar 30%. Betul. 30%. Dan dalam masa yang sama tahun 1969 ini satu gerakan Islam secara menyeluruh di Sarawak pun tertubuhnya satu convention Islam sedunia, tertubuhnya BINA. Ini rakan strategi usia. Usia, baik. Dalam masa yang sama BINA ditubuhkan dan sekarang ini bila berganti ketua menteri jadikan hikmah. Artinya kita juga ada panduan dalam perbincangan melalui Mustafa ini dengan Perkim. Perkim yang lebih awal ditubuhkan, maka Dr. Mustafa sentiasa berbincang bagaimana menggerakkan gerakan dakwah di Sabah ini selari dengan Perkim juga, dan akhirnya usia telah memberikan satu kekuatan baru dengan mencadangkan Islam agama resmi dalam perlembagaan. Kemudian bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negeri Sabah. Dan juga perkembangan Islam secara menyeluruh di Sabah ini digerakkan melalui usia. Dan apabila wujudnya Majlis Agama Islam, barulah secara perlahan-lahan usia kembali kepada gerakan sebagai NGO sampai hari ini. Baik, Datuk. So, nampak peranan yang besar macam saya kata tadi, kalau pengalaman Datuk sebagai seorang pemimpin, pentadbir guru, kesannya akan memberi impak yang sangat luas. Dan usia juga sendiri memain peranan sehingga terbentuknya MUIS dan juga JAIS. Satu perjalanan yang hebat untuk orang kenal berkenaan dengan usia. Tetapi saya mau tahu, Datuk, mungkin dalam tempoh perjalanan itu daripada 69 sehingga ke 2026 ni, cabaran paling besar yang dihadapi usia sehingga ke hari ini yang boleh Datuk kongsikan? Cabaran yang paling besar ialah apabila dari segi matlamat penemuan usia itu sendiri ialah membangun sebuah gerakan dakwah. Dan gerakan dakwah itu pada masa itu dia tidak hanya tertumpu kepada kemahiran dari segi dakwah di tempatan. Tetapi hubungan Tun Mustafa itu sangat akrab dengan Saudi Arabia, dengan Libya, dengan rantau Nusantara ini, dan akhirnya telah pun melalui kerajaan Saudi Arabia dan Libya, melalui satu usaha dakwah untuk mewujudkan pendakwah-pendakwah yang diberi allowance oleh Rabita. Dan lepas itu Tun Mustafa ada hubungan langsung dengan Pak Hamka daripada Sumatera dan Indonesia. Dan daripada situ ada satu usaha untuk membawa pendakwah-pendakwah awal daripada Indonesia seramai sekitar 25 orang. Saya dengar. 25 orang. Dan masih ada sampai ini mungkin 5-6 orang lagi tokoh. Yang lainnya sudah meninggal terlebih dahulu pergilah setelah menabur bakti di sini. Dan dengan gerakan dakwah itu akhirnya dapat berkembang dengan bagus sekali. Dan peranan MUIS dan juga JAIS juga berkembang. Artinya dakwah itu daripada pendakwah luar Indonesia yang sebagiannya dibayar oleh Elon Robita, sebuah hubungan Tun sangat bagus. Dan lepas itu juga pendakwah yang ada ini terus bergerak. Dan JAIS juga dengan MUIS bergerak pada masa itu menubuhkan sekolah-sekolah agama. Bila sekolah agama ditubuhkan, ustaz-ustaz ramai daripada Semenanjung. Faham. Jadi itu memantapkan lagi pembangunan dakwah di Sabah, khususnya dengan ada pendidikan yang formal melalui sekolah agama Islam negeri Sabah dulu. Sekarang ini dipanggil SAN, dulu dipanggil Swiss, Sekolah Agama Islam Sabah. Tapi di bawah Majlis Agama.
Masih. dan memberikan kekuatan kepada pendakwa-pendakwa. Artinya dia menyampaikan secara syarahan dan sebagainya. Baik. Kemudian dalam masa sama juga pengukuhannya oleh ustaz-ustaz yang secara formal di seluruh Sabah. Baik. Sampai hari ini alhamdulillah terlihat perkembangan dakwah itu di Sabah ini lebih membesar dan peratus penduduk Islam di Sabah pun Meningkat. hari ini sangat meningkat. Baik. Lebih daripada 60%. Alhamdulillah. So itu antara perjalanan juga cabaran yang dilalui oleh Usia bila beralih kepada era macam saya ni orang yang lahir di usia di era 80-an untuk merasai 70 dan 69 tadi tu tidak sempat, tetapi untuk generasi yang ada hari ini Dato', Usia juga sedang bergerak sekarang ni dalam jelajah sehingga ada bentuk wacana dan forum, dan platform yang disediakan di Irama Studio ini juga melihat kepada kesesuaian di era hari ini. Kalau saya boleh bertanya dengan Datuk, di Usia mungkin ada pendekatan yang selain daripada jelajah menjejaki setiap kawasan itu secara fizikal, adakah ia juga menyentuh tentang era digital, pembawaan digital itu di Usia ketika ini? Digital ini salah satu kita punya pelan pembugaran. Ketika saya mengambil alih Usia, sebenarnya saya menjadi ahli Majlis Tinggi Usia sejak 2006. Baik. Tetapi setelah saya tidak begitu aktif dalam politik, saya lihat pengalaman saya sebagai pengurusi Majlis Agama dalam NGO Islam, ahli lembaga Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam. Saya berusaha untuk menampilkan diri menjadi kepimpinan lah di Usia. Alhamdulillah tahun 2022 saya telah direstui oleh ahli-ahli menjadi yang dipertua. Sebab Usia ini berasaskan pemilihan. Baik. Setiap 2 tahun. Sekarang ini dalam perlembagaan kita sudah mula 3 tahun sekali. Daripada tahun 2022 itu ketika saya mengambil alih, saya telah pun menggerakkan satu program bersama dengan ahli-ahli Majlis Tinggi, wanita, belia dan kita melalui Majlis Tinggi, pelan pembugaran usia. Pelan pembugaran usia ini sebenarnya salah satu matlamat kita yang pertama ialah kita membina imej baru Usia. Baik. Sebab Usia sudah tahun 69, sekarang ini sudah 56 tahun. Betul. Jadi artinya orang yang umurnya sudah memang berusia, Baik. dia kenal. Tapi orang yang baru, Itu dia. baru ini masih bertanya barangkali, Betul. adakah sama tidak sama ya pergerakan usia ini. Dan alhamdulillah salah satu daripada usaha kita ialah membina imej supaya Usia ini imejnya orang lama, tetapi dia relevan dalam keadaan berbagai zaman. Semasa. Termasuklah salah satu usaha kita ialah dalam bidang pendigitalan ini. Mungkin bermula daripada kita berusaha untuk mentransform kita punya keahlian melalui digital. Baik. Kemudian kita juga berjinak-jinak dengan program-program kita menggunakan perkara-perkara yang berkaitan dengan digital. Baik. Dan mungkin satu masa nanti kita akan tengok kalau tidak ada studio pun kita boleh bekerjasama dengan studio Irama. Irama Studio. Tidak ada masalah. Tidak ada dari masalah. segi sebab ini dakwah. Betul, Dato'. Jadi kita punya objektif pelan pembugaran itu ialah fik alawiyat. Keutamaan yang utama. Baik. Keutamaan kita dakwah. Kemudian kita membangun semula agenda-agenda kita yang tertangguh. Sekarang sedang berjalan. Dan kita salah satu yang tertangguh ialah pusat latihan dakwah. Kita akan mewujudkan sebuah institut kemahiran Islam Malaysia Sabah, iaitu Kolej Kemahiran Islam Sabah untuk mengeluarkan graduan lepasan tahfiz. Itu salah satulah agenda pendidikan. Baik. Lepas itu kita menggerakkan
di berbagai peringkat agar usia ini terus relevan dan dapat membantu pihak kerajaan melalui Majlis Ugama, melalui JAHIS, melalui JAKIM, melalui Yadim dan sebagainya. Kerana tugas tanggungjawab dakwah ini tidak hanya bergantung kepada kerajaan, Betul. tetapi harus disokong oleh NGO untuk memantapkan lagi, terutama sekali kepada kejayaan kita dalam mengangkat umat Islam di Sabah ini khasnya dalam program-program dakwah. Itu sebagai satu cabaran yang paling besar lah. Kerana bidang hari ini berbeza dengan kaedah dakwah pada masa lalu. Betul. Tapi saya suka part yang Datuk kata tadi tu, mungkin tidak perlu studio yang baru, tapi irama studio ni boleh berganding bersama dengan usia. InsyaAllah Datuk. Sebab di Sandakan kami terinspirasi dengan seorang belia usia Sandakan yang sekarang ini menjadi pegawai takbir agama di Kinabatangan, yang berbahagia Ustaz Sufan Bahrin. Jadi beliau sangat, kami ikuti perkembangan perjalanan dakwah beliau dan membawa imej usia tu di sini. Jadi kami rasa pendekatan yang beliau lakukan juga seiring dengan apa yang Datuk sebutkan tadi, pembugaran usia sesuai dengan arena ataupun era digital sekarang. Jadi insyaAllah. Tapi ya, mungkin ini ruang akhir yang kami ada. Harapan terakhir bagi Datuk di irama ini untuk beri kami sebarkan mesej bagi usia. Harapan Datuk bagaimana? Harapan saya sebagai Yang Dipertua dan rakan-rakan kita kepimpinan ialah meletakkan usia ini terus relevan dalam dunia dakwah yang mencabar, terutama sekali dalam dunia digital hari ini, dan memerlukan kaedah uslubud dakwah yang lebih besar, lebih relevan, dan sekaligus dengan itu juga usia telah pun mewujudkan puteri usia, dan juga kita menggerakkan belia usia ini. Yang kebetulan belia usia kita ini dipimpin oleh Datuk Jamawi, Menteri Pertanian Sabah, sebagai contoh lah kan. Jadi kita berharap yang muda ini akan mewarisi gerakan kepimpinan yang ada hari ini, karena yang muda ini ada kemahiran dalam dunia digital hari ini. Kita berharap gabungan ini akan memantapkan, mengukuhkan usia terus relevan dalam menggerakkan gerakan dakwah di Sabah. Alhamdulillah. Itu juga yang kami harapkan Datuk. Sebab berbeza dengan era penerimaan juga bagaimana, dan pendekatan dari segi fizikal dan juga digital media sosial yang ada sekarang. Kami sangat mengikuti perjalanan yang diusahakan oleh usia Sabah ini. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Sapawi Haji Ahmad kerana kesudian beliau bersama dengan kami di Irama Studio hari ini. Dan saya rasa ini saja ruang yang kita ada untuk bersama dengan usia hari ini. Tahniah sekali lagi kami ucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk atas kepimpinan, kepercayaan diberikan oleh ahli jawatan kuasa sehingga sekali lagi menjadi Yang Pertua usia. Dan kesimpulan yang boleh saya berikan adalah inilah antara medan dakwah ataupun uslubud dakwah yang dilakukan oleh usia dalam menyebarkan mesej dakwah. Dan cabarannya tetap ada, tetapi sesuai dengan gandingan era digital hari ini, kami juga ingin bersama menawarkan diri sebelum usaha ini tercapai, terlaksana secara keseluruhan yang disabah. Jadi di Irama Studio sampai sini saja. Kami akan teruskan penyebaran mesej bukan sahaja irama muzik dan juga melodi, tetapi segala cerita berkenaan dengan warga Sandakan. Sampai sini saja. Jumpa lagi. Saya Amrul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.